dikotorkan akidahnya menjadi Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, ataupun dikotorkan jiwanya itu dengan dosa-dosa dan maksiat. Tajuk kita malam ni saya nak sebut tuan-tuan, apa fungsi ibadat yang kita buat? Solat 5 waktu, solat Jumaat tiap-tiap minggu, Ramadan setiap siang dan malam kita beribadat. Kita berulang-ulang melalui proses ini setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan, setiap tahun. Apa tujuannya? Ini tajuk kita malam ini. Ya tuan-tuan, jadi dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang kehidupan itulah yang mengotorkan jiwa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatu sauda fa idza naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah wa huwa ran alladhi dhakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Pada hadis ini Rasulullah SAW memberitahu sesungguhnya seorang hamba itu bila mana dia melakukan satu dosa kesalahan nukitat, maknanya dititikkan pada hatinya itu satu titik hitam. Ya. Dan bila mana dia tinggalkan perbuatan dosanya itu lalu dia istighfar, bertaubat, titik hitam itu akan hilang. Ya, hatinya jadi bersih balik. Sekiranya dia melakukan kembali kejahatan itu, bertambah titik hitam itu sehingga sampai penuh hati dia, itulah yang dipanggilkan ran. Ran yang mana kata Nabi SAW yang Allah sebut dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, sekali-kali tidak. Ya. Ada lapisan-lapisan yang menutup hati orang-orang yang atas apa yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan. Orang-orang yang tidak boleh menerima kebenaran. Ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Bila orang yang jenis kita baca pada di ayat Quran, dia rasa benda tu remeh, dia perlekeh, dia kata ini cerita dongeng. Bila kita sebut ayat Quran, dia menyampah. Ini cerita dongeng. Baik aku balik rumah daripada dengar tazkirah, baik aku pergi tengok astro. Saya bukan cakap yang balik tadi, yang balik tu mungkin ada hal lain, dia sakit perut kan, nak pergi masuk tandas ke mana. Ni ceritanya orang yang dia tak suka tazkirah. Kalla bal rana ala qulubihim. Hati mereka itu dah ditutup bertimpa-timpa atas sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Orang yang melakukan dosa-dosa dan maksiat, dia tidak bertaubat, tidak istighfar, hatinya makin kotor. Dan kekotoran ini mesti dibersihkan. Ya. Sebab itu sambungan pada ayat itu bila Allah Ta'ala telah menyebut, ya, Allah Ta'ala memberikan kepada manusia itu ilham, alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita sesungguhnya telah berjaya, sama macam ayat yang kita baca dalam surah Al-A'la, sesungguhnya telah berjaya, iaitu bebas daripada api neraka. Orang-orang ini akan masuk syurga. Siapa? Man zakkaha, siapa yang membersihkan jiwa dia. Dan Imam At-Tabari menyebut siapakah golongan ini? Ai taharallahu qalbahu sadrahu bil iman wal a'mali salihah. Orang-orang yang mana Allah sucikan jiwanya pertama dengan iman dan amal-amal yang saleh. Imanlah yang menyucikan jiwa kita daripada kekotoran. Sebab itu tuan-tuan, kalau baca tadarus Quran, kita bertadarus, kita akan jumpa ayat yang mana Allah Ta'ala menyatakan innamal musyrikuna najis. Hanya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, orang kafir itu najis. Apakah yang dimasukkan najis, kekotoran itu? Kalau kita ada kawan-kawan yang bukan Islam di tempat kerja kita, kita bersalam dengan dia. Lepas kita salam dengan dia, kita kena basuh tangan ke tuan-tuan?
Najis, ayat Quran kata najis. Kalau dia nak ambil gambar dengan kita, dia pegang bahu kita, kita pun gendi aku. Macam tu. Lepas tu dia dah pergi, kita basuh baju kita. Kotor. Tidak. Bukan najis pada diri dia, tapi najis pada akidah dia, i'tiqad dia, kepercayaan dia, jiwa dia. Kotor itu kerana dia syirik kepada Allah, kerana kufur kepada Allah. Tetapi bila mana orang itu beriman, kata Imam At-Tabari, jiwanya dibersihkan. Iman menyucikan jiwa manusia, membersihkan jiwa manusia. Dan iman saja tidak cukup, mestilah dengan amal-amal yang soleh ini. Iman dan amal-amal yang soleh. Sebab itu yang hadis saya sebut tadi tuan-tuan, tiap-tiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih. Bila dia membesar, proses pembesarannya itulah yang akan menjadikan dia itu, yang akan mencorakkan kehidupan dia. Seperti kain putih, akan dicorakkan. Warna apa nak letak? Macam mana cara dia membesar? Apakah yang dilakukan dengan kehidupan? Dosa-dosa dan maksiat, ataupun amal-amal yang baik. Sebab itu kita kena faham sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha. Maka hadapkanlah wajah kamu kepada agama yang lurus, agama Islam. Agama Islam itu Allah Ta'ala sifatkan agama fitrah, yang Allah jadikan fitrah ke atas manusia. Manusia kalau dia ikut jalan hidup Islam, dia berada di atas fitrah. Dia berada di atas fitrah. Maka orang yang menyucikan jiwanya tadi mestilah orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Persoalan, kenapa hari ini manusia meninggalkan solat? Kenapa manusia tidak menutup aurat, mendedahkan aurat? Kenapa manusia pada hari ini melakukan kemungkaran? Benda-benda mungkar dia mudah buat, benda-benda ibadah, benda-benda amal yang baik dia susah nak buat, kerana mereka tak faham fungsi ibadat dalam Islam. Sambungan pada ayat itu, waqad khaba man dassaha, dan rugilah, kata Imam At-Tabari, khaba dengan makna khasira, rugi. Atau setengah ulama menyatakan celaka, rugi, hampa, celaka orang-orang yang mengotorkan jiwanya, iaitu orang yang kufur, iaitu orang yang membiarkan dirinya berterusan bergulumang dalam perkara dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat ini perkara yang telah sebati dalam kehidupan manusia. Berdasarkan hadis, Imam At-Tirmizi meriwayatkan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak Adam itu mereka melakukan dosa, mereka melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa kesalahan ialah orang yang selalu bertaubat. At-tawwabun, bukan sekali taubat, taubat yang dibuat berulang-ulang. Dosa ni benda yang biasa tuan-tuan. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Kan ada sini, Rasul Melayu ada sini? Ada. Dia Rasul Melayu dekat mana? Bukit Belacan kan? Dah letak jawatan pula kadang-kadang. Kita bukan Nabi dan kita bukan Rasul, kita tidak maksum, maka kita buat dosa. Baik, persoalannya apa yang kita perlu buat dalam kehidupan ini? Tuan-tuan, bila saya menyebutkan tadi bahawa tiap-tiap manusia itu ada dua unsur, jasad, roh dan jasad. Jasad yang zahir, biasa bahagian ni orang tak masalah. Tiap-tiap hari tuan-tuan mandi tak? Mandi? Mandi kan? Berapa kali kita mandi, Haji? Sekali, dua kali? Budak sekolah lagi banyak mandi daripada kita. 3 kali kan? Pagi, tengah hari, petang. Kita pagi balik kerja, petang. Tengah malam kan? Yang emergency tu. Yang kahwin-kahwin tu lah. Jadi mandi tu perkara yang biasa kita buat. Kerana badan kita bila kotor, kita mesti rasa tak selesa, kita mandi. Baju kita kotor, kita basuh. Kerana kita tak akan suka berdepan dengan orang ramai dalam keadaan baju kita, pakaian kita kotor. Kita terpijak tai kucing, kita basuh kaki kita. Kan? Ini benda yang senang kita faham. Sebab itulah dalam bab-bab fiqh, kitab-kitab fiqh, ulama dia akan mula dengan menyebut kitab taharah. Bab bersuci, air-air yang boleh diguna untuk bersuci. Bab izalatun najasah, bab membersihkan najis. Bab berwuduk, bab mandi wajib. Kerana taharah
Yang zahir, dia menentukan ibadat kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni saya tak ada masalah. Saya rasa kita tak masalah benda ni. Masalahnya penyucian yang satu lagi, roh jiwa tadi. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, Nabi tanya pada sahabat, "Ara'aitum law anna nahra bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat, hal yubqa min daranihi syai'?" Nabi tanya sahabat, apa pandangan kamu sekiranya di hadapan pintu rumah salah seorang kamu ada sebatang sungai, yang mana dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Adakah masih ada kekotoran, ada tinggal lagi kekotoran pada tubuh badan dia? Sahabat pun jawab, la yubqa min daranihi syai', maka tidak lagi tinggal kekotoran pada tubuh badan dia. Jawab Nabi SAW, qal fadzalika masalus salawat yamhullahu bihal khataya. Itulah dia perumpamaan salat 5 waktu, yang mana Allah Ta'ala membersihkan dosa-dosa dengan salat itu. Kalau seseorang itu tubuhnya kotor, dia tahu